Assalamualaikum dan salam Ramadan yang ke-16. Hari ini Abang akan share cara menyediakan satu pencuci mulut yang bukan sahaja sedap tapi juga penuh dengan sejarah dan keunikannya, iaitu bubur biji delima. Bubur biji delima atau Tap Tim Krop dalam bahasa Thai berasal dari Thailand. Hidangan ini terkenal kerana keindahan warnanya yang menyerupai biji delima dan teksturnya yang kenyal. Masukkan potongan sengkuang ke dalam besen dan kemudian kita akan masukkan pewarna merah. Kacau hingga semua sengkuang tersalut dengan sempurna dengan pewarna merah. Kemudian kita akan perap seketika lebih kurang 15 minit agar pewarna meresap jauh ke dalam potongan sengkuang. Kemudian kita akan salut ubi sengkuang dengan menggunakan tepung ubi kayu. Terpulang pada anda sukatan tepung ubi ini. Kalau nak salutan yang nipis, boleh masukkan sedikit sahaja tepung ubi. Tapi abang masukkan banyak sedikit agar hasilnya nanti lebih kenyal dan berkilat. Sekuang yang telah tersalut kita akan masukkan ke dalam penapis untuk membuang sisa ubi yang tersisa. Okey, sekarang kita akan sediakan sirap air gula. Masukkan lebih kurang 4 cawan atau 850 liter air ke dalam periuk dan masukkan lebih kurang 3 helai daun pandan. Kemudian masukkan lebih kurang 3 sendok gula pasir. Kalau suka manis, boleh tambah gula lagi teman-teman. Kita masak sehingga larut dan kemudian bolehlah diangkat dan tuangkan ke dalam mangkuk kaca. Setelah sejuk, bolehlah dinginkan di dalam peti sejuk agar bila kita masukkan sengkuang tidak menjadi lembut kerana kita ingin mengekalkan kerangupan ubi sengkuang. Sekarang kita akan buat kuah santan pula. Masukkan sedikit air dan sekotak santan. Kalau ada santan segar lagi mantap teman-teman. Kemudian kita masukkan gula sesuai selera. Abang masukkan lebih kurang 3 sendok gula. Jangan lupa masukkan 2 helai daun pandan yang disimpur rapi. Kacau tanpa henti dan setelah mendidih bolehlah dituang ke dalam mangkuk. Sekarang masak air hingga mendidih dan bila air sudah mendidih kita akan masukkan sengkuang yang telah disalut dengan ubi kayu. Kita kacau dengan perlahan-lahan agar sengkuang tidak melekat antara satu sama lain. Bila sengkuang telah timbul, kita akan angkat dan tuangkan ke dalam air gula yang telah kita dinginkan terlebih dahulu. Teman-teman juga boleh masukkan ketulan ais ke dalam sirap gula ini untuk mengekalkan kerangupan ubi sengkuang. Okey, jom kita hidangkan Tap Tim Krop atau bubur delima rangup. Masukkan sengkuang delima ke dalam mangkuk, kemudian kita akan tuangkan kuah santan dan Tap Tim Krop sedia untuk dihidangkan. Memang sedap jika dihidangkan ketika berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Jika berpeluang ke Thailand, jangan lupa cuba bubur delima di restoran terkenal seperti J5 atau di Pasar Malam Bangkok. Hidangan ini pasti akan memikat hati anda.